Magic Voice 2 lah. Ini adalah suara aku menggunakan Magic Voice 2 punya mode. Magic Voice 3. Ini adalah pula Magic Voice 3 punya suara punya mode. Dengan macam ada vibe makcik-makcik sikit kan. So kalau nak membawa guna voice mode ni padu kan. Memperkenalkan iaitu Sony Gear IOX KA100 Portable Karaoke Speaker. Seperti kau tengok, ni adalah portable karaoke speaker yang quite nice lah pada pendapat aku, especially dengan apa yang kau bayar. Seperti kau tengok, ni adalah highlight feature dan juga spec dia, and kat sini included in the board, dan juga ada provide 1 year warranty which memang sangat nice, dan juga guna Bluetooth 5.3 dan juga ada Magic Voice dan juga bateri pertahan lama guys. So jom kita unboxing, kita tengok macam mana dalam ni apa yang kita akan dapat. Dekat model ni ada dua pilihan color, dan color yang aku dapat adalah color yang warna putih, satu lagi ada color warna hitam bagi siapa yang minat dengan warna hitam. Seperti kau tengok, dalam kotak ni kita akan dapat standard lah, iaitu AUX cable 3.5mm dan juga USB-C ke USB-A cable, and also user manual. Aku recommend sangat untuk korang baca lah bagi siapa yang dah beli, bagi ni dia ajar lah cara nak guna dan sebagainya. And dekat dalam kotak ni dia orang letak mikrofon tu lah, mikrofon pun dia orang provide dua lah. So nice lah, siap boleh berduet lah kalau kau nak berduet dekat dalam lagu apa-apa kan. Memang sangat nice lah. Seperti kau tengok adalah mic quality dia lah, and quite solid lah dia punya build quality tu. Memang orang kata especially dengan apa yang kau bayar, aku puas hati lah. Dekat bawah ni ada port USB-C charging. Maksudnya apa lah? Maksudnya wireless mic lah. Kita boleh guna, just tekan button tu, and then mic tu kau boleh guna terus lah. Kat situ pun ada lampu indicator lah. Seperti kau tengok, sangat nice guys. And dia punya speaker, kalau kau tengok, first impression aku macam rice cooker. Serius, macam rice cooker lah pada pendapat aku lah. And dia punya mic ni pun ada attach juga. Kita boleh lekat sekali dengan rice cooker ni supaya kita senang letak mic tu macam tu lah. And seperti kau tengok, design dah macam roket dah. Okay. And kat atas ni kita boleh ajar dia punya volume, kita boleh ubah dia punya echo, kita boleh tukar dia play pause semua sebagainya lah. Standard lah macam wireless speaker lain. Also ada juga fungsi tambah iaitu Magic Voice, dan aku cerita lah dekat pertengahan video. And dekat belakang ni ada port standard iaitu USB-A, USB-C, TF-Cat dan juga AUX untuk kita guna lah. Speaker ni also ada sediakan band untuk kita senang pegang, senang bawa. Memang padu lah. Dia punya build quality power voice memang aku puas hati lah. So jom kita power on, and seperti kau tengok, first impression tu nampak lah dia punya RGB tu. Cantik kan. Dia punya RGB ni pun macam 360 lah, depan belakang tu. So memang sangat nice lah. And kita boleh adjust juga customize based on kita punya cita rasa lah, kita punya tekak selera. Macam mana preset RGB yang kau nak, macam-macam kau boleh buat. Nak buat macam glowing boleh, nak buat macam breathtaking boleh, nak buat macam dia color rainbow boleh, macam-macam lagi lah. And bila pada waktu gelap, macam seperti kau tengok, waktu ni memang RGB dia memang shine gila lah. Kan, memang lawa gila bila waktu gelap korang tengok speaker ni guys. So jom kita buat microphone test. Tapi sebelum tu aku nak bagi korang dengan speaker test dia dulu guys. What you think about when you born into a fire? Let them burn it out. Sell them to the richest buyer. They wanna let the world decay. They tell us lies and fade away. We feel betrayed. We were raised to lose the race. Wake it to back of the path, kill it anyway. We got him. Banner, just like you said. And tell him to suit up. I'm bringing the party to you. I don't see how that's a party. Alright, so you pakai microphone test menggunakan Sony Gear IOX KA100. Seperti kau dengar, suara aku jelas ke tak? Kalau aku diam, kau dengar tak bunyi environment aku? Kalau korang tak dengar tu maknanya bagus lah dia punya noise cancellation dekat mic ni. Yang baiknya mengenai mic ni, kita boleh ajar pelbagai Magic Voice yang diorang provide. Maknanya Magic Voice ni kita boleh ubah suara original kita lah. For example, aku katakan button kat sini, dan kau boleh dengar perbezaan suara aku. Magic Voice 2. Magic Voice 2 Ini adalah suara aku menggunakan Magic Voice 2 punya mode. Magic Voice 3. Ini adalah pula Magic Voice 3 punya suara punya mode. Dengan macam ada vibe makcik-makcik sikit kan. So kalau nak membawa guna voice mode ni padu guys. Magic Voice 4. Ini adalah pula Magic Voice 4. Dia buat macam suara aku macam garau-garau sikit lah. Dia tak macam kuat sangat. Sebelum ni aku pernah yang guna effect macam Batman dah sampai. So dia tak macam Batman sangat lah suara aku. So quite nice lah kalau sikit kau nak suara garau-garau tu. Original singing mode. Ini adalah original singing mode lah. Ini adalah suara aku yang standard.
tanpa echo juga. Nampak tak? Jelas clarity tu kan, sebab tak ada bass ataupun echo. So ini original punya suara lah. Bang, kalau sikit nak guna speaker ni nak buat menyanyi boleh ke? Boleh je lah. Yang aku recommend untuk kau tukar ke Magic Voice 1. Seperti kau dengar Magic Voice 1 ni dah ada tambah macam echo sikit. So bila kau nak buat menyanyi, yang ini lebih best lah. Contohnya kau nak buat nyanyi, kau connect ni speaker ni dekat any device kau yang support Bluetooth, and then kau search je lah lagu-lagu yang ada background singing, and then kau boleh menyanyi lah. For example, kalau kau nyanyi macam lagu ini bukan radio setiap hari untukmu, lagu ini tidak belum kau kembali kepadaku, lagu ini hanya ingin kau fahami bahawa ni mikrofon terjun semuanya cun saja. Macam gitulah guys. Suara hamba aku tahu, tapi itu mikrofon terjun. Tak nak lah buat yang proper, nanti ada copyright guys. Tapi macam itulah, nak buat menyanyi menggunakan mikrofon ni, siap berduet pun boleh guys. So memang padu lah. So kalau sekiranya kau nak beli Sony iOS K800 ni, kalau provide link description. Harga dia pun tengah promo sekarang, so cepat beli sebab harga promo dia habis guys.